Tada! Tata order satu barang. Jom tengok apa. Ding. Baik betul dia. Oh, dia terpenyek sedikit. Tak apa-apa. Tering, 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 ting. Ting, ting, ting. Apakah? I hope you will be very happy. Macam ni lah. Jom buka. Ni trik diri sendiri. Apa dia? Apakah dia? Apakah dia? Ha. Ting. Tada! Okay. Made with love by Bea Bea Malaysia. Bea Bea. Okay. Bea Bea Sweet. Mari kita buka. Apakah yang ada? Tada! Alah, comel. Apa? Kau ingat overseas je ada? Ha, Malaysia pun ada ya? Berapa kita dapat? Tata ambil semua. Kenapa dia ada campur juga? Oh, ni free gift lah you. Oh, sepatutlah free gift. Tata order semua crystal candy. Tapi dia bagi free gift cookies. Cookies. Free gift. Kat dalam dia ada sweet. Alah, comelnya you. Oh, comelnya, comelnya, comelnya. Satu. Lepas tu ada lat. Dua. Ya Allah, comelnya. Cool. Tiga. Sayangnya nak makan je ni. Tiga. Tak lupa lah berapa ringgit tak beli ni. Empat. Sweet juga. Empat. Lima. Apakah itu? Lima. Enam. Tujuh. Lapan. No good. Sembilan. Sepuluh. Ya Allah, comelnya korang. Comelnya, comelnya, comelnya. Jom kita rasa. Nanti tetap pilih yang mana kita nak rasa. Okay? So, sekarang kita nak makan yang mana satu? Oh, huruf M rupanya. Alah, sayanglah. Ini masalah dia. Ini masalah hidup tak kau. Benda-benda yang comel macam ni sayang pun nak makan. Alamak. Okay, jom kita try yang hijau. Hijau, cantik. Cantik gila. Ini ke? Apa rasa ni? Kau tahulah, sebenarnya rasa. Strawberry. Kita rasa ni. Kita rasa ini dengan kita rasa ini. Okay, kita rasa yang ini dulu. Mari buka. Cari ke? Tada. Comelnya. Ya Allah, cantiknya. Kau tak tahu flavor apa sebab dia tak ada tulis flavor. Jom kita rasa. Teng 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 teng. Jadi Okay. Okay. Ini macam rasa. Yep.
Macam blueberry pun ada. Tapi yang ini sedap. Tak macam yang macam tak beli hari tu, yang rasa dia macam artificial gila. Yang ini dia macam rasa dia punya cookies. Rasa cookies pula. Rasa dia punya flavor tu. Dia tak terlalu manis. Sedap. Sedap lah you all. Saya tak lupa lah berapa harga dia. Dia tak tulis berapa harga dia ya. Sedap. Okay, try yang ni. Sedap. Dia tak terlalu manis dan bukan tak terlalu, dan dia tak rasa artificial langsung. Dia tak beli hari tu dekat jajan viral tu. Sedap yang ni. Alamak. Dia tebal, dia taklah rasa. Dia rasa macam dia jelly. Tak rasa macam gummy pun ada. Flavor apa ya? Dia sedap. Tapi macam tak dapat rasa flavor buah. Tapi sedap. Bahaya betul ni. Bahaya. Sebab dia sedap untuk dikunyah-kunyah. Oh my god. Yang ini tak approve ya. Oh my god, kenapa tak jumpa dia lambat? Maka obviously dia ada crystal candy ya. Ini baru betul. Sedap. Rasa lebih yang lain. Free gift cookies. Dia ada, korang boleh order campur-campur. Dia ada bagi coklat. Dan ini tak ambil memang semua. Ni macam sama je yang itu. Tapi okay, kita try yang ini. Adakah dia strawberry ke? Ya Allah, cantiknya. Cantik betul ha. Okay. Yang dua ni tak rasa lah flavor dia. Dia rasa macam, dia tak rasa dia buah. Dia rasa macam sirap je. Aku ingat dia strawberry. Saya tak suka yang tadi. Yang first tadi saya tak suka. Okay, try last. Banyak sangat ke semua perut. Okay, saya try yang ni. Happy. Kalau dia perisa buah-buahan, sebab dia campur. Kalau boleh pilih, tadam. Ya lawannya, ya Allah. Okay, kreatif dia orang ni. Tak adalah masalah je boleh buat benda macam ni. Cuma dia punya nipis, taklah terlalu tebal lah macam selalu tengok masalah-masalah tu selalu buat kan. Dia ada rasa coconut juga. Warna dia macam tak menggambarkan dia coconut. Siapa rasa coconut? Sedap. Saya suka. Saya tak approve. Korang nak beli, carilah ni Beya Malaysia.
Dia ada TikTok. Sedap. Betul. Ada tu. Bertelefon, TikTok, bayar-bayar Malaysia. Banyak-banyak. Saya tak suka yang ini. Ini sedap. Okay. This is Best Buy. Saya tak makan kari repeat lagi. Sedap. Tak ada makan selalu lah. Even dia taklah terlalu manis sangat. Macam orang tak suka lah macam ni. Dia tak terlalu manis. Bolehlah seminggu sekali. Seminggu 2-3. Jangan selalu lah Okay. Jumpa korang lagi nanti dekat next video. Bye bye.